نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك نبي أميين وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد المجيد وبارك على محمد عبدك ورسولك نبي أميين وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد المجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Muslimin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang menyeru kepada perpaduan. Bahkan apabila Nabi SAW berdakwah kepada Yahudi ataupun Nasrani, dakwah mereka bukan kepada mengikut orang tertentu, dakwah bukan kepada mengikut kami. Sebaliknya Allah perintahkan di dalam Al-Quran, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Katakanlah kepada ahli kitab, ta'alau, marilah semua kamu, ila kalimatin sawa'in, kepada kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Kalimah yang sama, bukan menyeru kamu untuk ikut kami, tetapi menyeru kepada perkara yang sama. Alla na'budu illallah, supaya kita tidak menyembah melainkan Allah, wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak mensyirikkan Allah. Umat Islam bergaduh apabila orang kafir menggunakan nama Allah. Umat Islam bising apabila orang kafir menggunakan nama Allah. Sebaliknya Nabi SAW mengajar manusia, ta'alau, mari gunakan nama Allah kami, mari kepada agama kami, mari kepada kalimah yang sama, supaya kita tidak menyembah melainkan Allah. Muslimin yang dimuliakan, bahkan Nabi SAW menyeru kepada perpaduan. Allah sebut di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah semua kamu kepada tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika dahulu kamu berpecah belah. Arab jahiliah ketika dulu kamu berpecah belah, Allah satukan hati-hati kamu. Fa'allafa baina qulubikum, bukan kamu yang bersatu, tetapi Allah menyatukan hati-hati kamu. Dan dengan nikmat Allah, Allah menjadikan semua kamu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Dulunya kamu berada di tebing neraka, hampir-hampir kamu masuk neraka, lalu Allah selamatkan kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muslimin yang dimuliakan, al-ukhuwah al-islamiyah, perpaduan di dalam Islam, inilah agama yang dibawakan oleh Nabi SAW, mengajar umat Islam supaya bersatu. Bahkan apa sahaja tindakan yang boleh menyebabkan pecah belah di kalangan umat Islam, Nabi larang. Kata Nabi SAW, khiyar a'immatikum tuhibbunahum wa yuhibbunakum.
Pemimpin yang baik di antara kamu adalah kamu sayang kepada mereka, mereka sayang kepada kamu. Kamu tusalluna alaihim, kamu selawat kepada mereka, kamu puji mereka, mereka juga berdoa kepada kamu. Syirar a'immatikum, hakim kamu yang jahat, pemerintah yang jahat, kamu benci dia dan dia benci kamu. Tal'anunahum, kamu maki dia, kamu laknat dia dan dia juga laknat kamu. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala nunadbidahum bisayf?" Boleh tak kalau pemimpin yang jahat kami bawa pedang, kami keluar memerangi mereka? Nabi kata, "La ma aqamu fikumus salah." Selagi mana mereka mendirikan solah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tanza'ul yad minat ta'ah." Jangan cabut tangan kamu keluar daripada ketaatan, perpaduan. Nabi menghalang umat Islam keluar menentang pemerintah semata-mata untuk menjaga perpaduan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya umat Islam bersaudara, maka damaikanlah di antara umat Islam yang bersaudara. Muslimin yang dirahmati Allah, apabila umat Islam bersaudara, apabila umat Islam bersatu padu, kuat Islam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku dikuatkan oleh Allah dengan ru'b. Allah lontarkan rasa takut kepada musuh masirata syahrin, walaupun jarak antara aku dan mereka perjalanan sebulan. Allah masukkan rasa takut ke dalam hati musuh. Syaratnya umat Islam mesti bersatu, umat Islam mesti bersama. Bahkan Allah ancam di dalam Al-Quran, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, wa la tanaza'u. Jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Apabila kamu berpecah belah, Allah janji dua benda di dalam Al-Quran. Fatafshalu, kamu akan kalah. Wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kamu. Sebahagian ulama kata hilang negara kamu. Maka bersatu padu. Orang kafir menggunakan ayat ini. Mereka melihat janji Allah, kalau kamu berpecah belah, tafshal, kamu kalah dan hilang negara kamu. Lalu orang kafir pecah belahkan negara Islam. Dahulunya umat Islam di bawah seorang pemerintah, maka umat Islam berpecah belah. Ada negara yang pro-British, ada negara yang pro-Perancis, ada negara Islam yang pro-Spanyol, ada negara Islam yang pro-Amerika. Lalu mereka berpecah sehingga mereka diberi kemerdekaan dan mereka tidak dapat bersatu lagi selepas itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Apabila umat Islam berpecah belah, mereka tidak lagi memikirkan Islam. Semua orang menjaga negara masing-masing. Dilontarkan ke dalam hati setiap seorang di kalangan umat Islam nasionalisme. Mereka sayang kepada negara mereka, mereka sayang kepada bangsa mereka, mereka sayang kepada asal usul mereka. Lalu mereka tinggalkan Islam. Mereka angkat bendera negara mereka, mereka nyanyikan lagu negara mereka, lalu mereka tinggalkan Islam. Mereka tolong saudara senegara mereka, mereka tolong saudara sebangsa mereka, mereka tinggalkan Islam. Maka selepas itu ukhuwah bukan lagi kerana Allah, rosak umat Islam, berpecah belah umat Islam. Ini kesan buruk New World Order, menjadikan dalam hati umat Islam ada unsuriyah. Aku bangsa ni, aku jaga bangsa ini. Dauliyah, kenegaraan, aku asal daripada negara ni, aku jaga negara ini. Maka umat Islam tidak bersatu lagi selepas itu. Muslimin yang dimuliakan, maka selepas daripada itu kehancuran yang berlaku, jadilah umat Islam meletakkan bangsa mereka di hadapan, meletakkan negara mereka di hadapan, meletakkan kepentingan mereka di hadapan melebihi Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Muslimin yang dimuliakan, bukti jelas apabila isteri-isteri Nabi dihina dan dimaki oleh Syiah laknatullahi alaihim. Laknat Allah kepada sesiapa yang memaki isteri Nabi. Umat Islam mendiamkan diri. Apabila Nabi SAW dimusuhi dan dihentam, umat Islam mendiamkan diri. Apabila orang menulis mengkritik sultan-sultan negara Islam, maka mereka keluar menghunuskan peris, mempertahankan raja-raja mereka. Apabila Nabi dihina, mereka menjadi pacul. Ini berlaku kepada Islam. Kita namakan